produk yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Saya Saifuddin Abdullah, berada di Bendan Kampung Wakaf Fajar, dan setakat hari ini alhamdulillah saya buat padi ni lebih kurang dalam 3,5 ekar lah. Dan Bendan padi ni adalah di bawah kawalan PPK Pulau 5 Bukit Awang. Dan saya sini pun dah jadikan saya sebagai ketua unit lah di Bendan ni, insyaAllah. Pada tahun ni, pada musim ni saya telah cuba satu produk lah daripada Bank Mayor, iaitu laser. Dan produk ni pun setakat hari ni kita telah gunakan lah, dah gunakan pada hari yang ke-8 penanaman padi bersama dengan peracambah lah. Dan saya duk tengok hari ni alhamdulillah nampak pertumbuhan padi nampak menggalakkan lah. Produk yang saya gunakan dengan kuantiti dan kualiti berbanding dengan harganya cukup berbaloi lah bagi saya. Sebab kita terbanding dengan produk-produk lain pun nampak kata laser ni satu produk yang macam sama je, tapi harga dia cukup special lah. Bagi saya cukup berbaloi lah dengan penggunaannya. Biasalah kita bubuh padi, kita tabur padi dalam masa 10 hari itu, biasanya kita tidak dapat tengoklah perbezaan dia nya. Tapi bila kita bubuh kata laser ni, kita sambung dia, kita nampak perbezaan. Perbezaan ketaranya satu percubaan segi akar tadilah, pertumbuhan akar yang menggalakkan, dan yang kedua dia dapat mengawal padi itu sehingga dia berkekal hijau dalam keadaan kehijauan dan tidak kuning. Saya seperti mana saya sebut tadi lah, tanah saya ni dia berpasir, dia tak makan baja, dia tidak pegang baja. Jadi kita bubuh baja dalam kadar yang orang panggil biasalah. Tapi bila duduk seminggu 2 minggu dia masih lagi kuning, tidak hijau. Dan kata laser ni bila kita bubuh dia, dan kita nampaklah perbezaannya daripada hot lepas, dan keping sebelah tu kita boleh nampak sebab tanah yang sama. Keping sebelah tu masih lagi dalam keadaan kuning dan kita masih lagi hijau serata lah. Masa 60 hari nanti insyaAllah pihak Bank Mayor telah menawarkan saya untuk mencuba satu produk ni dipanggil Hydrosol. Ni untuk orang panggil apa, untuk kesabilan pokok dan melebatkan buah lah, untuk melebatkan buah. Jadi saya akan gunalah betul satu tahun ni produk ni sesuai dengan produk yang telah saya gunakan daripada Bank Mayor, iaitu kata laser, dan saya akan sambung dengan produk ni yang telah dicadangkan oleh pihak Bank Mayor. Untuk itu saya mencadangkanlah supaya maknanya kita petani kena berusaha lah untuk meningkatkan hasil pertanian daripada setiap musim, daripada musim ke musim, dengan memilih produk-produk yang berkualiti lah, produk yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Saya cadangkanlah supaya maknanya produk-produk daripada Bank Mayor termasuk kata laser dan Hydrosol ni kita gunakan untuk musim ini sebagai percubaan, dan saya pun masih lagi dalam percubaan, dan produk ni saya akan gunakan dalam masa tempoh 60 hari nanti, dan mudah-mudahan kita akan dapat hasil, akan dapat peningkatan hasil yang baik.